Suara pagi yang cool. Pak Nil, Haiza dan Muaz di Pagi On Point. Ada di antara anda yang masih lagi tertanya-tanya, raya ni hari apa? Hari Jumaat ataupun hari Sabtu? Ya, soalan tu pun kadang orang tanya kita, awak kan orang radio tak? Kita memanglah kita orang radio, tapi kita bukan yang jaga bahagian itu ya. Kita radio untuk sampaikan bila fakta tu dah ada kat kita. Betul, kami pun dah semakin nervous apabila semalam semua orang duk tanya benda yang sama. Jadi kita pun tak tahu, kita cakap tunggu je lah. Besok raya. Saya pernah ada nampak satu video tu, Muaz. Bila dia umum je, pakcik yang menonton tu, anak dia semua angkat kain macam mana nak pergi dulu. Kiranya momen yang kita tak akan lupa lah ya. Sebab kita memang dah ready untuk raya pada hari seterusnya. Tapi bila besok tu raya, dia punya kelang kabut, ya Allah Pak Nil, Haiza dan Muaz, Pagi On Point, setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Cool FM. Ya, dah penat berkawan. Kadang-kadang ada satu keramaian, kalau boleh dikata tak payahlah panggil ramai-ramai. Pak Nil di Pagi On Point, Isnin hingga Jumaat bermula dari 6 pagi hingga 10 pagi. Dulu, saya selalu lihat ibu dan ayah menunaikan zakat setiap kali Ramadan tiba. Waktu tu, saya tak begitu faham. Cuma tahu ia sesuatu tanggungjawab yang penting. Dan hari ini, bila saya dah dewasa, saya sedar itulah nilai yang ibu dan ayah wariskan kepada saya. Kerana zakat bukan sekadar kewajipan, ia amanah, tanda syukur dan keberkatan yang merentas generasi. Tunaikan zakat anda bersama Zakat Selangor. Layari fpx.zakatselangor.com.my. Geng, ada berita best. Anda boleh tonton MyTV Original sekarang ni tau. Dan eksklusif untuk pelanggan Celcom Digi, anda boleh langgan dengan 99 sen je untuk bulan pertama. Dengan harga rendah macam ni, rugi kalau tak tengok. MyTV Originals ada drama-drama lokal yang buat anda confirm tak boleh move on. Penuh drama, inspirasi, eksklusif dan semestinya hiburan untuk seisi keluarga. Muat turun dan langgan saluran premium MyTV mana-mana. Alami keindahan Aidilfitri di jualan musim perayaan kami. Nikmati pelbagai aktiviti menarik, makanan dan minuman percuma, ganjaran eksklusif, serta penjimatan sehingga 80% daripada Armani, Ferragamo, Polo Ralph Lauren dan banyak lagi. Hanya di Genting Highlands Premium Outlets dari 10 pagi hingga 10 malam, 13 hingga 22 Mac. Jangan ketinggalan, takluk kepada terma dan syarat. Bukber ikut cara Gen Z. Let's go. Vibe happening. Oh, Mami. Janji jangan kacau Mami nak siap. Konten, menu, wajib estetik. Jom berbuka. Sedap. Of course, kena slay. Anak Mama masak apa tu? This is my show. Aisyah buat semua. Perangai gila-gila. Resepi serasi. Penat ke masak? Penat tak? Tapi seronok kan? Cuan G kenyang. Sama-sama Ramadan, sama-sama berkat di TV3. Ramadan ni, kita tahan lapar dan dahaga. Tapi tangan kita tak berhenti scroll. Mungkin perut kita kosong, tapi kepala kita penuh dengan notifikasi, berita dan bunyi yang tak berhenti. Cuba satu benda kecil hari ni. Pilih 15 minit, letak telefon jauh sikit. Tapi tak perlu buat apa-apa. Diam je sekejap. Mungkin ruang yang kita cari sepanjang Ramadan bukan dalam telefon, tapi dalam diri kita sendiri. Siapa kata hidup di kampung ni boring? Semua kacau bilau pun boleh jadi manis. Memang kena ada peraturan ni. Kalau tak hidup, terbabas. Yang tengok budak Syafiq tu, dia pandai bab-bab agama ni. Setiap hari 12 tengah hari. Biasalah orang muda kan. Ni lah cucu Tok Wan yang nak jaga Tok Wan tu. Waktu ubi kayu tu, esok-esok lah. Panas ni, puasa. Hey, tak puasa! Drama bersiri Micro terbaru di TikTok Drama Sangat dan Tonton. Eksklusif di TikTok Drama Sangat dan Tonton. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Berkat Ramadan telah kita nikmati. Kini tiba masanya untuk menyambut Aidilfitri yang dinanti. Setiap senyuman dan kemaafan diberi membawa makna yang mendalam di hati.
Serikan raya dengan berkongsi kasih dan rezeki. Semoga berkat Aidilfitri sama-sama kita rasai. Raikan Syawal ini dengan penuh keberkatan dan kegembiraan bersama insan tersayang. Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada Media Prima Berhad. #Sama-sama berkat. Aktiviti komuniti. Pendaftaran program #Sign On kelas asas bahasa isyarat percuma bagi sesi bulan ini dibuka sekarang. Bertempat di Dewan 4 Metro Driving Academy Puchong pada 14 Mac 2026 hari Sabtu mulai 10 pagi sehingga 1 tengah hari. Maklumat lanjut anda hantarkan mesej menggunakan WhatsApp ke talian 0164841420 ataupun anda layari saja Facebook Group Malaysian Sign Language Bahasa Isyarat Malaysia. Jika ada sebarang informasi untuk dihebahkan yang tidak melibatkan sebarang keuntungan, kongsikan di coolfm.audio. Cool FM ni best lagu-lagu masa aku student masa sekolah, masa Sheila Hamzah pun tak kahwin lagi. Cool FM. Sumber daripada Buletin TV3, Berita Harian, Harian Metro dan New Straits Times. Berita semasa Cool FM. Kerajaan akan memutuskan cadangan pelaksanaan bekerja dari rumah BDR bagi sektor awam dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Selasa depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti cadangan itu terlebih dahulu sebelum ia dibawa untuk pertimbangan Kabinet. Sementara itu, kerajaan bersetuju meningkatkan stok simpanan beras sehingga tempoh 9 bulan bagi memastikan keterjaminan bekalan makanan negara susulan konflik di Asia Barat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, usaha itu sebagai persediaan awal memastikan stok bekalan makanan negara kekal stabil dan terjamin jika konflik di rantau berkenaan berlarutan. Seterusnya, semua jemaah Malaysia dilaporkan selamat selepas kebakaran di sebuah hotel di Mekah semalam. Menurut Kementerian Luar yang lebih dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan, insiden itu dilaporkan berlaku sekitar jam 5 petang waktu tempatan di Hotel Mira Ajiat Mekah dan maklumat awal mendapati kira-kira 70 jemaah Malaysia menginap di hotel tersebut. Sebelum kesukan, 2 pengawal keselamatan dipenjara 9 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Syariah di Muar hari ini atas 2 pertuduhan menyebar risalah dan melanggar fatwa penyebaran fahaman ajaran sesat bulan lalu. Hakim Syari'i Muhammad Fazil Isa membuat keputusan itu selepas mengambil pengakuan salah dibuat kedua-dua tertuduh termasuk seorang duda masing-masing berusia 30 dan 37 tahun. Sukan Cool FM. Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Heri Iman Piangadi mengakui pihaknya masih mencari pasangan nombor 3 negara yang terbaik untuk dibawa ke Piala Thomas di Denmark bermula 24 April hingga 3 Mei depan. Jelas Heri, 2 pasangan utama negara Aaron Chia Sowuyik dan Man Wei Chong Tikai Wun bakal menjadi taruhan utama. Sementara bagi gandingan ketiga, beliau melihat peluang itu masih terbuka buat beberapa gandingan lain. Seterusnya, penyerang utama Terengganu FC TFC Yan Mabela belum pasti dapat diturunkan dalam baki saingan Liga Super musim ini selepas belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT Hishamuddin Abdul Karim berkata, setakat ini pemain berdarah Perancis itu masih menjalani rawatan pemulihan dan menunggu pengesahan daripada pegawai perubatan sebelum dibenarkan kembali beraksi. Dengan itu, sekian berita. Malaysia dah cool.